Pohon perdana di dalam taman jadi idaman si anak rusa. Marilah rakan, marilah teman, kita membaca sepanjang masa. Selamat sejahtera dan salam madani Malaysia. Nama saya Sri Lechmi Anak Perempuan Ramesh, berumur 16 tahun dari Sekolah SMK Methodist Banting Kuala Langat. Pada hari ini, saya akan membuat resensi buku yang berjenis fiksyen dan telah dipinjam dari Perpustakaan Awam Selangor. Buku ini bertajuk Kembar Diraja Popular. Buku ini dikarang oleh Aizam Aiman dan diterbitkan pada tahun 2014. Buku ini mengandungi 502 helaian muka suratnya. Walaupun hanya banyak helaian muka suratnya, tetapi saya percaya ia adalah sebuah buku yang sangat menarik serta mudah difahami jalan ceritanya. Buku Kembar Diraja Popular merupakan sebuah novel remaja yang mengisahkan tentang dua orang kembar, iaitu Zara dan Adam, yang terpisah sejak kecil namun bertemu kembali dan dibawa ke sebuah negara bernama Armani. Di sana, mereka mengetahui bahawa mereka adalah keturunan diraja. Ceritanya ialah seorang gadis remaja yang suka berangan-angan menjadi putera raja. Hidupnya berubah apabila Adam, jiran barunya yang agak menyengkelkan, rupa-rupanya adalah kembarnya sendiri. Mereka dibawa ke negara asal mereka dan bermula kehidupan sebagai kerabat diraja yang penuh cabaran. Bagi saya, buku ini sangat menghiburkan dan dekat jiwa remaja. Watak Zara digambarkan dengan personaliti yang ceria dan kadang-kala kelakar, tetapi tetap menunjukkan perkembangan dari seorang remaja biasa kepada puteri yang bertanggungjawab. Walaupun ada saatnya perangai Zara kelihatan berlebihan yang menjadikan jalan ceritanya lebih menarik. Saya juga sukakan elemen kejutan dan konflik yang membuatkan saya tidak sabar untuk membaca halaman seterusnya. Secara keseluruhan, buku Kembar Diraja Popular ialah sebuah novel yang sesuai untuk remaja mengembari kisah fantasi diraja persahabatan dan nilai kekeluargaan. Saya sangat menyarankan buku ini untuk bacaan santai tetapi bermakna. Sekian, terima kasih.